Hai, kali ni kita nak buat alteration macam mana nak buat Vario instant. Kita nak tukarkan dia menjadi kain kipas belakang combine dengan fishtail. Jom. Ini adalah segitiga yang sepatutnya jadi ikatan depan Vario tu. Okay. So kita akan buka semua ni. Ya, kita akan buka. Ini sebenarnya bahagian depan Vario yang sepatutnya dijadi bagi ikatan lah. Okay guys, ni I dah cantumkan setelah kita dah potong semula bahagian depan dan juga bahagian belakang yang ada kipas tu. So I dah cantumkan I letak zip macam biasa. Okay. Ini adalah bahagian atas Vario lah yang ikatan kat bahagian depan kan. Okay. Kita dah potong benda semua. So kita dah buang tepi-tepi semua, kita dah clearkan sebab kita nak cantumkan yang bahagian ikatan yang depan Vario tu untuk disambungkan kepada bahagian kipas yang tak cukup ni. So ni mula I buat kipas, tapi kipas yang memang sempit gila lah, memang kipas yang tak cukup. Faham tak? Okay. So ni kita tetas sikit sebab kita nak cantumkan yang ni. So kejap lagi macam mana kita nak cantumkan dia. Okay, yang ni kita akan buka nanti ni. Kita akan buat macam fishtail. Okay. So ni kita akan pusingkan dia. Kita nak buat macam fishtail lah juga sebenarnya. Tapi I saja tak cantum daripada awal sebab kita tak tahu dia punya kelebaran apa semua kan, sebab memang tak cukup asal awalnya. Tapi ni I buat je dulu, I cantum je dulu yang sikit ni, okay. Dan I pluskan dengan yang lebihan ni sebab masa awal kita tak tahu cukup ke tak cukup ke kan. Jadi mula-mula tu memang I buat je dulu. Basically yang I asingkan siap-siap, yang ikatan depan tu memang I asingkan dulu. Okay, I buat yang ni, buat macam biasa kipas macam biasa. I potong depan, lepas tu belakang pun sama macam kipas biasa. Cuma beza dia, lipatan kipas dia sikit lah, kan. Ini je yang ada, betul tak? Okay, ini je yang ada kan. So yang ni kita akan cantumkan pula dengan bahagian yang lipatan yang kita dah rungkaikan ni lah. So kita akan buat dia ala-ala fishtail. Nanti kita akan cantumkan. So ni nanti kita akan pusingkan dia macam ni. So kita buat ala-ala macam fishtail lah. So nanti kita adjust belakang ni. So ni nanti I akan masukkan kat sini. Kita tengok macam mana hasil dia. Kita adjust dia guys. So kita cantumkan lah. Ya, nanti kita tengok macam mana kejadiannya ya. Okay, mari. Ni adalah bahagian tali Vario tu. So kita tak ada, sebab bahagian ni I buka. Jadi untuk bahagian pinggang dia I akan buat yang baru lah. So tu nanti kita cantumkan untuk cantumkan buat dia punya bahagian pinggang lah. Okay, now kita buka, kita tengok setelah cantuman antara kipas dan juga fishtail. Tada! Tapi ni memang kita tak boleh nak buat terlalu ngam-ngam, sebab kalau terlalu ngam-ngam nanti dia macam memang tak boleh lah. Nanti dia jadi macam tak berapa macam tak berapa cantik bila pakai. Tapi bila dia pakai benda tu tergantung, dia tak perasan ni. Tapi kalau korang lipat macam ni, dia nampaklah perbezaan dia kan. So kita try buka. Bila buka dia jadi macam tada. Gitu. So ni je cara yang ada supaya tercantum, supaya dia lebar lah kan. Kalau tadi tak boleh langkah. Yang ni I try adjust juga. Ni dah dipotong-potong dah sebenarnya. Tapi kalau I potong lagi, dia akan, bila dipakai dia akan tergantung. So macam cantik. Cuma tak nak I macam terpaksa lebarkan juga fishtail tu. Sebab kalau macam pakaian lain, kalau macam dress ke apa ke, memang yang ni fishtail ni memang lebih kan. Tapi sebab kita nak combine dengan kain kipas ni, so bila kalau lipat tu, kalau dia tengah iron ke apa ke, dia nampak benda ni seolah-olah macam terlebih. Tapi sebenarnya bila dipakai, benda tu just nice je. Okay. So ni je lah caranya kalau korang nak combinekan Vario yang dah siap, instant yang ada tali tu, tapi ikatan di depan. So korang nak, kalau tak nak dia punya lipatan tu, kalau korang nak make benda lain, ini je lah cara dia. Okay. So korang boleh combinekan, jadikan dia kain kipas combine dengan fishtail. Tada! Ni je lah hasil dia. Selamat mencuba.